Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang ke Ilmu Channel. Kali ini Ilmu Channel membawakan anda episod kedua Vlog Itali. Kali ini kita akan ke Leaning Tower of Pisa. Jadi saksikan video ini sehingga habis. Jangan lupa like, subscribe, share dan follow untuk anda mendapat video-video terbaru daripada Ilmu Channel. Jadi sekarang kita berada di Leaning Tower of Pisa. Daripada sini anda boleh nampak kecondongan menara ini. Jadi sekarang kita telah masuk ke dalam Leaning Tower of Pisa. Ini adalah pemandangan daripada dalam Leaning Tower of Pisa. Dan kemudian kita mula mendaki Leaning Tower of Pisa. Leaning Tower of Pisa telah mula dibina pada tahun 1173 sehingga 1399 dan ia sebahagian daripada Cathedral Complex. Dan pada awalnya menara Pisa tidaklah condong, tetapi kerana kerba bumi dia menjadi condong. Dan juga ia sebahagian daripada tapak bersejarah UNESCO. Jadi masa mendaki ni, memang badan ni memang terasa pening sikit sebab dia sengit kan. Jadi badan ni terasa macam sengit-sengit, rasa pening-pening, rasa macam tak apa lah kan. Sebab kecondongan dia ni memang dia agak mencabar. Jadi masa saya mendaki tu saya ternampak juga makcik-makcik ada bawa macam kayu hiking, tongkat hiking tu. Jadi saya rasa kalau korang nak datang, korang kena bawa tongkat hiking dulu supaya senang sikit untuk mendaki. Sebab dia sengit tu je masalah dia. Kalau dia tak sengit, insyaAllah tak ada masalah. Sekarang saya berada dalam Tower of Pisa. Saya sedang mendaki tangga lebih kurang ketinggian 56 meter lebih kurang. Jadi saya tengah mendaki.
Inilah pemandangan daripada puncak Leaning Tower of Pisa. Jadi pemandangannya cantik dan sekeliling tu apa yang anda boleh lihat sebenarnya adalah gereja dan juga tapak-tapak sejarah lama suatu ketika dahulu. Kemudian kami bergerak ke gereja untuk melihat sejarah-sejarah bagaimana Empire Rome ni suatu ketika dahulu menjaga agama Kristian ni. Jadi kita pergi tengok gereja, kita ada muzium kat kawasan tu. Jadi kalau korang datang, korang boleh beli tiket Leaning Tower of Pisa juga muzium-muzium tu lah kalau korang nak tengok. Tapi saya tengok ni untuk mengambil pengajaran sahajalah. Kita tak nak ikut agama mereka, kita sebagai orang Islam nak ambil pengajaran sahaja. Jadi kita dekat sekeliling tu semua tu adalah kawasan Leaning Tower of Pisa punya kawasan ni memang besar lah. Memang kat situ ada tempat beg lokal. Sebab sini tak boleh bawa beg masuk dalam tu, dalam Leaning Tower of Pisa Tower tu. Tapi tempat lain boleh masuk lah. Okay, sekarang kita berada di dalam gereja. Dan di gereja berseberangan dengan Tower of Pisa. Jadi Rome ni kalau datang ni mesti banyak gereja. Jadi dalam video kita akan datang banyak. Yep. Kali ini anda boleh lihat dalam video Travelog Italy kali ini, kita boleh tengok banyak sangat gereja. Sebab apa? Sebab suatu ketika dahulu agama Kristian dijaga oleh Empire Rome suatu ketika masa dahulu. Dan Empire Rome bermulanya di sini. Dan Empire Rome menjaga agama Kristian dan berlawan dengan orang Islam suatu ketika masa dahulu. Dan kemudian ketika agama Rome tidak boleh lagi menjaga agama Kristian, lalu diserahkan kepada England dan juga Perancis. Dan kita melihat kali ini terdapat banyak sangat Empire Rome bukan menjaga dalam masa yang sangat pendek, tapi menjaga agama Kristian dalam masa begitu panjang, 100 tahun ataupun bahasa saya boleh mencapai 1000 tahun untuk menjaga agama Kristian. Tapi Empire Rome ini seperti kita boleh sebut persamaan dia seperti kerajaan Khulafaur Rasyidin. Bagaimana Khulafaur Rasyidin menjaga Islam, begitu juga dengan Empire Rome kita buat persamaan kita situlah. Jadi kekal, jadi nantikan episod seterusnya. Ada tanah daripada Holy Land ataupun Palestin. Jadi di Tarik Labu ni adalah makam-makam ulama-ulama besar Kristian. Dan juga dan dibina pada tahun 1277 Masihi. Dan ketika Perang Dunia Kedua 1944 telah terkena bom ketika Perang Dunia Kedua oleh pihak sekutu. Dan keadaan di sini
memang amat teruk ketika itu dan kemudian telah dibaki selepas perang dunia kedua. Okey, itu sahaja video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, share dan follow Elmo Channel untuk anda mendapatkan video terbaru daripada Elmo Channel. Dan nantikan travel akan datang di Colosseum Itali, Rome. Jadi nantikan video sampai ini di ibu negara Itali.